Setiap tokoh hebat dalam sejarah, kita tahu ada titik permulaannya. Hari ini, jom kita kembali ke titik permulaan itu, melihat tahun-tahun awal seorang anak yatim di tengah-tengah padang pasir Arab yang kemudiannya ditakdirkan untuk mengubah dunia. Mari kita selami permulaan hidup Nabi Muhammad. Okey, sebelum kita masuk bab tarikh dan peristiwa, kita kena faham dulu tema besar kisah ini. Sumber-sumber sering menggambarkan baginda sebagai insan kesayangan seluruh alam, dan gelaran inilah yang sebenarnya menjadi teras kepada setiap ujian, setiap keajaiban dalam seluruh perjalanan hidup baginda. Permulaan kisah baginda ni, ia bukanlah cerita yang gembira semata-mata. Sebenarnya, ia diselubungi dua perkara yang sangat kontras. Satu, keajaiban yang sungguh luar biasa dan pada masa yang sama, satu rasa kehilangan yang amat mendalam. Ini kerana ayahanda baginda, Abdullah, telah pun wafat sebelum baginda sempat melihat dunia. Jadi, di mana dan bila semua ni berlaku? Nah, catat tarikh penting ni. Baginda dilahirkan di kota suci Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran baginda ni sangat dikenali dalam sejarah sebagai Tahun Gajah, satu peristiwa besar yang semua orang Arab pada masa tu tahu. Kelahiran baginda ni bukan sekadar peristiwa biasa tau. Ia seolah-olah satu peristiwa kosmik. Riwayat menceritakan 3 tanda yang sangat luar biasa berlaku serentak. Bayangkan, di Mekah, langit tiba-tiba terang benderang dengan cahaya putih. Jauh nun di Parsi, istana Raja Kisra yang gah tu runtuh. Dan api suci yang disembah oleh kaum Majusi berabad-abad lamanya tiba-tiba padam macam tu je. Alam semesta seakan-akan menyambut satu kehadiran yang agung. Seterusnya, kita beralih ke fasa awal zaman kanak-kanak baginda. Mengikut satu tradisi mulia orang Arab ketika itu, bayi-bayi dari kota akan dihantar ke padang pasir untuk dibesarkan oleh ibu susuan dari kaum Badui. Kenapa agaknya? Tujuannya adalah untuk membina fizikal yang kuat dan paling penting, menguasai bahasa Arab yang paling fasih dan tulen, terus dari sumbernya. Dua wanita yang sangat mulia diberi penghormatan untuk menjaga baginda. Mula-mula, Suaibah Al-Islamiyah untuk 3 hari pertama. Kemudian datanglah Halimah As-Sa'diyah yang membawa baginda pulang ke perkampungan Badui. Dan di sinilah perkara menakjubkan berlaku. Keluarga Halimah yang sebelum ini hidup dalam kesusahan, tiba-tiba dilimpahi keberkatan. Ternakan mereka jadi sihat, susu pun jadi banyak. Selama 4 tahun di bawah jagaan Halimah, di sinilah baginda belajar erti kehidupan padang pasir yang lasak dan membina asas peribadi yang kukuh. Tapi, ketenangan zaman kanak-kanak ini malangnya tak kekal lama. Fasa hidup baginda yang seterusnya dipenuhi dengan satu siri ujian yang berat. Satu demi satu, kehilangan yang betul-betul akan membentuk ketabahan hati baginda untuk selamanya. Pada usia yang sangat muda, baru sahaja 6 tahun, baginda terpaksa berhadapan dengan satu lagi tragedi besar. Cuba kita bayangkan sekejap kepiluan seorang anak kecil. Dalam perjalanan pulang selepas menziarahi makam ayah yang tak pernah dikenalinya, ibunya yang tercinta Aminah jatuh sakit dan wafat. Pada usia 6 tahun, baginda kini menjadi seorang yatim piatu sepenuhnya. Dan ujian tu tak berhenti di situ. Hanya 2 tahun kemudian, pada usia 8 tahun, baginda kehilangan pula datuknya, Abdul Muttalib, insan yang telah melindunginya dengan penuh kasih sayang. Kini, tanggungjawab menjaga anak yatim piatu ini beralih pula kepada bapa saudaranya, Abu Talib. Di bawah jagaan bapa saudaranya yang penyayang, Abu Talib bermulalah satu babak baru. Baginda mula melangkah ke alam tanggungjawab, belajar apa erti bekerja sejak usia yang sangat muda. Kerjaya pertama baginda bermula dengan sangat rendah diri. Sebagai seorang penggembala kambing, satu pekerjaan yang sebenarnya lazim bagi para nabi. Apabila usianya mencecah 12 tahun, Abu Talib mula membawanya bersama dalam perjalanan perniagaan, mendedahkan baginda kepada dunia perdagangan dan selok-belok kehidupan di luar Mekah. Tapi, menjadi penggembala ni bukan sekadar untuk cari rezeki tau. Ada hikmah yang jauh lebih dalam. Seperti yang disebut dalam sumber, ia adalah satu cara untuk mendidik hati supaya cekal mengemudi ujian. Betul kan? Menggembala ni mengajar erti kesabaran, kewaspadaan dan rasa tanggungjawab. Semua sifat asas seorang pemimpin yang hebat. Jadi, semua pengalaman ini, kehilangan, didikan di padang pasir, tanggungjawab awal telah membentuk satu peribadi yang sangat luar biasa.
Ini membawa kita kepada kemuncak pembentukan watak baginda jauh sebelum zaman kerasulan. Hasilnya, baginda mendapat satu gelaran yang melekat pada dirinya, Al-Amin. Ia bermaksud yang boleh dipercayai. Apa yang paling penting tentang gelaran ini? Ia bukan diberikan oleh pengikutnya bertahun-tahun kemudian. Tak. Ia diberikan oleh masyarakatnya sendiri, kaum Quraisy di Mekah, yang mengiktiraf kejujuran dan integritinya yang tiada tandingan. Reputasi ini terbukti dalam satu peristiwa genting. Semasa pembinaan semula Kaabah, para pemimpin suku Quraisy hampir berperang sebab berebut penghormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad. Di saat genting itu, mereka bersetuju untuk terima keputusan orang pertama yang masuk ke situ. Dan orang itu ialah Muhammad. Dengan kebijaksanaannya, baginda meminta sehelai kain, meletakkan batu itu di tengah dan meminta setiap ketua suku memegang bucu kain untuk mengangkatnya bersama-sama. Satu penyelesaian yang mudah, tapi jenius ini telah menyelamatkan Mekah dari pertumpahan darah dan mengukuhkan lagi statusnya sebagai Al-Amin. Maka, kita akhiri dengan satu persoalan untuk kita renungkan. Bagaimanakah gabungan antara ujian kehilangan yang begitu berat dan tanggungjawab yang dipikul sejak usia muda akhirnya dapat membentuk seorang insan yang dihormati sebagai pemimpin teragung? Asas inilah yang dibina melalui kesabaran dan integriti yang akhirnya melahirkan insan kesayangan seluruh alam. Terima kasih kerana mengikuti kupasan ini.